Inisiatif intervensi dasar di peringkat daerah ini adalah satu usaha sama Yayasan Hasanah bersama APBM SDG dengan dana Kementerian Kewangan. Inisiatif ini begitu unik di mana APBM secara aktif sedang membuat engagement pelbagai pihak berkepentingan bersama pejabat daerah, bersama agensi kerajaan peringkat tempatan, bersama komuniti, dan mereka semua ini terlibat secara aktif. Kami dapati peranan DO dan pejabat DO adalah amat penting di mana agensi kerajaan akar umbi mesti membantu rakyat dan mengadreskan isu seperti ekonomi, sosial, alam sekitar, governance, tadbir urus dan sebagainya. Antara objektif utama inisiatif ini adalah penubuhan Jawatankuasa SDG bagi membincangkan isu-isu semasa yang sedang dihadapi oleh masyarakat tempatan dan membawa penyelesaian kepada isu-isu berkenaan. Dan alhamdulillah hasil daripada penemuan tersebut banyak perkara boleh diselesaikan sebab pihak SDG pergi ke grassroots mendapatkan maklumat direct daripada komuniti dan dipanjangkan kepada pihak wabil kawasan, wabil parlimen dan juga pejabat daerah. Jadi banyak kita dapat selesaikan. Hal ini membantu pihak daerah untuk menyelesaikan permasalahan komuniti. Kita dapat lihat peranan pegawai daerah utamanya di peringkat daerah ini untuk inisiatif-inisiatif SDG ini dapat berjalan dengan lancar di peringkat daerah. Selain Jawatankuasa SDG, kita juga akan menjalankan kajian kemiskinan multidimensi bagi menilai tahap kemiskinan multidimensi di peringkat tempatan di seluruh Malaysia, ianya melibatkan lebih kurang dalam 2,700 responden dan akan memberi impak kepada pembentukan dasar basmi kemiskinan negara nanti. Kolaborasi antara pejabat daerah dan juga pihak sekretariat APBGM ini agak bagus untuk kita berkongsi segala maklumat untuk kita mencari menyelesaikan masalah yang banyak dibincangkan pada hari ini adalah masalah SDG 1 iaitu kemiskinan. Kita sentiasa berkolaborasi dengan APBGM SDG bagi daerah Tenan dan banyak input-input yang kita bincangkan. Selain itu, kita juga sedang melatih pemimpin-pemimpin tempatan untuk terlibat secara efektif dalam libat urus bersama kementerian ataupun daerah. Melalui latihan, workshop, perbincangan seperti ini, kita boleh menjalankan tugas penyampaian yang lebih kuat di kawasan akar umbi. Dapatan ini akan digunapakai untuk memberi impak kepada pembentukan dan penambahbaikan dasar yang mampan kepada negara. Kami menyokong apa yang telah dilaksanakan dan kita harap segala bentuk perubahan transformasi yang berlaku di peringkat pengurusan daerah dan juga masyarakat setempat ini berterusan dalam konteks kelestarian dan juga SDG. Saya berharap forum ini dapat dipanjangkan ataupun diteruskan pada masa akan datang, terutamanya melibatkan pihak-pihak berkepentingan. Jadi daripada kampung ke parlimen, insya-Allah ia adalah sesuatu yang kita dapat laksanakan untuk masa depan yang lestari kepada rakyat Malaysia, insya-Allah.